Hari ni aku nak bawa korang selami satu sejarah hitam kat Melaka yang korang takkan jumpa dalam buku teks sekolah. Tapi kesan dia terpahat kuat dekat dinding hotel mewah. Bayangkan korang baru nak check in untuk bercuti dengan family, tapi hakikatnya korang sebenarnya tengah tidur atas bekas tapak penyeksaan tentera Jepun yang dulu lencun dengan darah manusia. Aku dah kaji sejarah tempat ni dari tahun 1511 sampai ke zaman British dan apa yang aku jumpa memang betul-betul luar logik akal medical kita. Pernah tak korang terfikir kenapa ada bilik hotel yang sentiasa rasa sejuk macam peti mayat walaupun aircon dah tutup rapat? Jawapan dia bukan sebab masalah teknikal ataupun wiring, tapi jawapan tu ada pada tanah itu sendiri yang dah serap macam-macam penderitaan. Jom kita pancing cerita pasal 3 lokasi yang buat aku rasa kerdil gila bila berdepan dengan misteri alam gaib ni. Aku nak mulakan dengan hotel ni sebab ada satu rekod medical pesakit aku yang pernah kaitkan gangguan kat sini dengan satu trauma fizikal yang sangat pelik. Masa tu pesakit aku ni datang dalam keadaan badan dia menggigil teruk macam orang kena sawan. Tapi bila aku cek suhu badan dia guna termometer, semuanya normal saja. Bila aku cuba pancing cerita, dia cakap dia baru saja balik dari bercuti kat satu hotel popular kat Melaka, iaitu Melaka Holiday Inn. Korang kena tahu yang sejarah tapak hotel ni sebenarnya adalah bekas perkuburan Portugis masa zaman penjajahan dulu. Jadi tanah ni memang dah lama masin dengan roh-roh yang tak tenang. Bila bangunan moden yang gah dibina atas tulang belulang lama, aura negatif tu takkan hilang macam tu saja weh. Sumpah aku tak tipu korang, ini realiti yang staf kat sana pun sebenarnya dah sedia maklum tapi diorang diamkan saja. Ada satu kisah ni, seorang tetamu kena kacau tepat pukul 2 pagi masa dia tengah sedap tidur nyenyak. Tiba-tiba dia dengar suara lelaki yang sangat garau dekat luar pintu bilik dia. Suara tu merayu-rayu minta masuk, macam tengah dalam kesakitan yang amat sangat, sampaikan tetamu tu rasa kesian dan beranikan diri untuk buka pintu bilik. Masa dia buka tu, koridor hotel tu kosong gila babi dan tak ada bayang sesiapa pun yang berdiri kat situ. Tapi apa yang buat dia trauma sampai kena datang klinik aku adalah bila dia tutup balik pintu tu, dia nampak ada kesan cakar yang sangat dalam dekat dinding bilik. Kesan tu nampak merah dan basah, macam baru saja kena tore dengan kuku manusia yang tajam. Sampaikan dia cakap kat aku, "Doktor, benda tu bukan setakat bunyi, tapi dia tinggalkan parut fizikal dekat dinding." Aku sebagai doktor pun rasa blur dan buntu nak terangkan macam mana kesan fizikal macam tu boleh muncul tiba-tiba tanpa ada pelaku yang nyata. Aku pernah sembang dengan seorang staff security senior yang dah kerja kat situ berpuluh tahun dan dia cakap gangguan macam ni memang dah jadi makanan harian diorang setiap malam. Dia sendiri pernah nampak kelibat orang berpakaian pelik macam askar zaman dulu tengah berdiri tegak dekat hujung lobi masa tengah malam buta, seolah-olah tengah berkawal. Rupanya penghuni asal tanah tu memang tak suka ketenteraman diorang diganggu oleh hiruk pikuk pelancong yang datang bersukaria kat situ. Korang bayangkanlah sendiri, tanah yang sepatutnya jadi tempat istirahat abadi untuk si mati, tiba-tiba kena hempap dengan struktur konkrit yang berat dia beratus tan. Mestilah benda kat bawah tu mengamuk dan rasa terimpit, kan? Fenomena ni aku panggil sebagai residual haunting dalam istilah medical paranormal, di mana memori hitam sesuatu tempat tu melekat kuat dan berulang-ulang macam rakaman kaset yang dah rosak. Kenapa roh penjajah ni masih melekat kuat kat situ sampai sekarang? Kalau kita tengok dari sudut sains tenaga, tanah tu sebenarnya dah serap terlalu banyak emosi negatif dan dendam selama beratus-ratus tahun lamanya. Masa zaman Portugis dulu, banyak gila peperangan dan pembantaian kejam berlaku kat kawasan tu, sampaikan darah yang tumpah ke bumi, membawa sekali segala penderitaan dan kemarahan mangsa. Jadi, bila korang duduk dalam bilik hotel tu, korang sebenarnya tengah berkongsi ruang dengan satu frekuensi tenaga yang sangat rendah dan berat.
Itu sebabnya kalau korang jenis yang sensitif atau ada hijab yang terbuka sikit, korang akan rasa sesak dada ataupun rasa macam ada mata yang tengah perhatikan setiap gerak-geri korang. Kadang-kadang korang akan rasa satu hembusan nafas yang sangat sejuk dekat belakang leher walaupun masa tu korang tengah sorang-sorang saja dalam bilik. Bulu roma aku automatik akan meremang setiap kali aku belik balik nota medical pasal kes pesakit aku ni sebab dia sampai sekarang masih trauma nak jejak kaki ke Melaka. Dia ada beritahu aku yang setiap kali dia tutup mata nak tidur, dia akan nampak muka lelaki Portugis yang hancur sebelah tengah merenung tepat ke arah dia. Ini bukan halusinasi atau mainan perasaan biasa, geng. Tapi ini adalah gangguan yang dah masuk dan kacau sistem saraf dia secara total. Tapi korang tahu tak? Ada satu lagi tempat yang sejarahnya jauh lagi ngeri sebab melibatkan nyawa yang diragut dengan kejam masa zaman perang yang lagi dekat dengan zaman kita sekarang. Tempat ni bukan setakat ada kesan cakar yang menakutkan, tapi ada bayangan hitam yang buat korang rasa macam nyawa korang pun boleh kena tarik keluar sekali. Kalau korang tengok hotel warisan ni, dari luar memang nampak klasik dan elegan gila dengan seni bina zaman dulu yang nampak gah. Tapi korang jangan sesekali terpedaya dengan rupa luaran dia yang cantik tu, sebab sebaik saja kaki melangkah masuk ke lobi, aura dia terus berubah jadi sangat berat dan suram. Rasa dia macam ada satu beban yang tengah menekan bahu korang kuat-kuat sampai buatkan korang rasa sesak nafas tiba-tiba tanpa sebab yang jelas. Aku pernah ke sini sekali atas urusan consultation medical dan sumpah aku rasa macam ada beratus pasang mata tengah memerhati setiap langkah aku dari celah-celah bayang tangga lama yang gelap tu. Hotel ni sebenarnya ada kaitan yang sangat kuat dengan sejarah hitam masa kejatuhan Kesultanan Melaka pada tahun 1911 di mana berlaku pembantaian besar-besaran oleh tentera Portugis yang sangat kejam. Korang kena tahu, tanah kat kawasan ni sebenarnya dah lama masin dengan darah ribuan pahlawan dan rakyat jelata yang mati kena sembelih tanpa belas kasihan. Kesedihan dan kemarahan mereka tu macam dah meresap masuk dan sebati ke dalam setiap struktur bangunan hotel ni, yang mana memori tu seolah-olah masih hidup sampai sekarang. Ada satu kelibat yang paling popular dan sering disebut-sebut kat sini, iaitu bayangan hitam yang sangat kurus, kering, tinggal kulit balut tulang. Orang panggil dia mumia hidup sebab rupa fizikal dia yang sangat menyedihkan dan pada masa yang sama cukup mengerikan untuk dilihat dengan mata kasar. Benda ni selalu sangat melintas laju dekat kawasan tangga lama yang nampak suram tu, sampaikan ramai tetamu yang dah terserempak. Aku pernah dengar satu cerita daripada seorang tetamu yang asalnya jenis skeptikal dan tak percaya hantu. Tapi dia terpaksa check-in seorang sebab ada urusan kerja kecemasan yang tak boleh dielakkan. Tengah sedap tidur, tiba-tiba dia terjaga sebab rasa bilik tu sejuk gila padahal dia dah lama tutup aircon, dan bila dia buka mata sikit, dia nampak ada satu entiti tengah berdiri tegak tepat dekat hujung katil dia. Entiti tu tak buat apa-apa, cuma berdiri kaku sambil merenung tajam ke arah dia dengan rupa yang sangat menghiris hati. Bayangkan korang nampak satu lembaga yang kulit dia melekat terus dekat rangka badan, mata dia cengkung hitam tapi pandangan dia menusuk sampai ke tulang. Lelaki tu terus jadi kaku sampaikan nak jerit pun suara tak keluar, dan masa itulah dia sedar yang logik akal dia dah tak boleh pakai lagi untuk faham situasi tu. Bukan tu je weh, sebab ada juga tetamu lain yang mengadu dengar bunyi derapan kaki askar berkawat tengah-tengah malam buta. Bunyi tu sangat jelas pap 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 pap, macam ada sepasukan tentera tengah berkumpul dekat koridor luar bilik dengan disiplin yang sangat ketat. Bila diorang beranikan diri intai kat lubang pintu, koridor tu kosong gila babi, tapi bunyi tu tetap ada. Dan makin kuat seolah-olah askar tu tengah berdiri betul-betul depan pintu bilik diorang. Masa inilah bulu roma korang automatik akan meremang tegak sebab
Korang tahu benda tu bukan manusia tapi sisa memori pahlawan yang masih berkawal. Sebagai seorang doktor, aku selalu terfikir kenapa otak kita ni senang sangat tangkap frekuensi gaib macam ni bila kita berada di tempat yang penuh sejarah duka yang mendalam. Secara medikal, tempat yang ada sejarah trauma yang dahsyat ni sebenarnya menyimpan satu bentuk tenaga elektromagnetik yang sangat tak stabil dan kacau bilau. Bila frekuensi otak kita selari dengan sisa memori kat situ, maka berlakulah apa yang kita panggil sebagai penampakan atau gangguan audio yang sangat realistik. Kita sebenarnya bukan gila, tapi kita cuma tengah melihat sejarah yang masih belum selesai dan masih bernafas di situ walaupun jasad mereka dah lama tiada. Aku pernah pancing cerita dengan pekerja kat sana dan dia cakap ada satu bilik ni memang keras gila babi sampaikan ramai yang tak berani nak masuk sorang-sorang. Pernah ada kes di mana tetamu bangun pagi dengan kesan lebam-lebam hitam dekat pergelangan kaki, macam kena pegang kuat dengan tangan yang kecil tapi bertenaga luar biasa. Bila aku tengok gambar kesan lebam tu, secara klinikal dia tak nampak macam lebam jatuh atau terhantuk, tapi dia nampak macam kesan tekanan dari jari jemari manusia yang sangat kurus dan kering. Jadi, kat sini aku sedar yang gangguan kat hotel warisan ni bukan sekadar mainan perasaan, tapi dia dah mula bagi kesan fizikal dekat manusia yang menumpang kat situ tanpa dijemput. Tanah ni memang takkan pernah lupa apa yang dah jadi pada tahun 1911 tu, dan setiap inci simen serta bata hotel ni seolah-olah bernafas dengan memori darah yang tumpah dulu. Kalau korang rasa hotel warisan ni dah cukup buat korang kecut perut, tunggu dulu sebab ada satu lagi hotel yang terletak berdekatan dengan jalan yang aku labelkan sebagai jalan paling berhantu kat seluruh Melaka. Kat sini, gangguan dia bukan setakat bayangan melintas, tapi korang akan dengar jeritan yang boleh buat jantung korang rasa macam nak terhenti terus sebab terlalu takut. Sekarang aku nak bawa korang ke satu kawasan yang aku panggil sebagai medical dead end untuk kes-kes gangguan mistik yang aku pernah kendalikan, iaitu Jalan Bendahara. Dekat sini ada beberapa hotel yang dibina sangat dekat, malah ada yang betul-betul atas tapak penyeksaan tentera Jepun masa zaman Perang Dunia Kedua dulu yang sangat gelap sejarahnya. Korang kena faham, Jalan Bendahara ni bukan jalan biasa, tapi dia adalah saksi bisu kepada tragedi Sook Ching di mana ribuan orang awam kena pancung dan seksa dengan cara yang paling kejam yang korang boleh bayangkan dalam mimpi ngeri. Aura kematian kat sini sangat pekat weh, dan sumpah setiap kali aku lalu kawasan ni, aku akan rasa satu tekanan yang sangat luar biasa dekat bahagian hulu hati aku. Rasa dia macam ada sesuatu yang tengah menolak oksigen keluar dari paru-paru. Aku sampaikan aku terpaksa tarik nafas dalam-dalam untuk kekal tenang. Ada satu hotel kat kawasan ni yang memang terkenal dengan gangguan suara tangisan yang sangat heart-wrenching dan boleh buat sesiapa pun rasa sayu yang teramat sangat. Aku pernah ada seorang pesakit, dia ni seorang pramugari yang selalu travel dan dah biasa tidur sorang-sorang kat hotel seluruh dunia. Dia cakap kat aku satu malam tu dia terjaga sebab dengar suara perempuan tengah menangis teresak-esak dengan nada yang sangat menyayat hati. Suara tu bukan datang dari bilik sebelah, tapi dia datang dari dalam dinding bilik dia sendiri, seolah-olah ada orang yang terperangkap di sebalik batu konkrit tu. Dia cakap suara tu bunyi macam orang tengah menahan sakit yang teramat sangat, macam tengah kena hiris atau kena pukul bertubi-tubi tanpa henti. Dia cuba tutup telinga dengan bantal, tapi suara tu makin jelas dan makin dekat sampaikan benda tu rasa macam tengah menangis tepat dekat sebelah telinga dia. Masa dia cerita kat aku, tangan dia menggigil sampai tumpah air yang aku bagi dan aku boleh nampak trauma yang sangat dalam pada mata dia. Secara medikal, ini bukan sekadar halusinasi pendengaran yang biasa, tapi ini adalah trauma residual yang terperangkap dalam molekul bangunan tu.
akibat kejadian ngeri masa lampau. Fenomena yang paling ngeri kat hotel kawasan Jalan Bendara ni adalah tekanan pada dada masa tetamu tengah tidur yang sering disalah anggap sebagai masalah kesihatan. Ramai yang ingat ini cuma sleep paralysis atau kena tindih biasa yang boleh dijelaskan oleh sains, tapi ada satu beza yang sangat ketara dalam kes-kes kat sini. Pesakit aku cerita, masa dia kena tindih tu, dia nampak dengan jelas ada satu lembaga kecil yang rupa dia macam budak. Tapi kulit dia hitam, legam, macam rentung terbakar. Lembaga tu letak kedua-dua tangan kecil dia dekat atas jantung pesakit aku dan dia tekan sekuat hati dengan tenaga yang tak masuk akal bagi saiz badan macam tu. Dia cakap rasa dia bukan macam kena tindih biasa, tapi rasa macam ada besi panas yang tengah tembus masuk ke dalam tulang rusuk. Dia sampaikan dia tak boleh nak bernafas langsung. Tenaga lembaga tu kuat gila babi sampai pesakit aku rasa jantung dia macam nak terhenti terus masa tu juga. Sebab tekanan tu terlalu padu. Bila dia berjaya bangun, dia nampak ada kesan merah bentuk tapak tangan kecil dekat kulit dada dia yang ambil masa berhari-hari nak hilang walaupun dah disapu ubat. Korang kena tahu, hotel-hotel kat sini sangat dekat dengan bangunan mengseng yang bersejarah tu, yang mana bangunan tu dulu adalah pusat operasi dan tempat seksan Jepun yang paling panas. Aura kematian dari situ seolah-olah melimpah masuk ke kawasan hotel sekitarnya melalui saluran udara atau struktur bawah tanah yang saling berhubung. Sebagai doktor, aku huraikan fenomena ni sebagai sisa memori penderitaan mangsa perang yang terperangkap dalam struktur konkrit bangunan moden yang kita nampak sekarang. Simen dan batu ni sebenarnya boleh bertindak macam storage yang simpan frekuensi emosi yang terlalu kuat, terutamanya emosi kesakitan dan ketakutan sebelum nyawa melayang. Jadi, bila korang tidur kat situ, korang sebenarnya tengah plug in ke dalam rakaman penderitaan yang tak pernah padam dan sentiasa berulang-ulang. Sumpah aku tak tipu korang, Melaka ni bukan sekadar tempat makan asam pedas yang sedap je, tapi ada benda lain yang menumpang dan masih lagi menuntut perhatian kita dari alam sebelah sana. Masa ni lah, aku sedar yang sains ada limitasi dia dan ada perkara yang mesin hospital takkan mampu nak jelaskan. Sebagai seorang doktor, tugas hakiki aku adalah untuk cari punca yang paling logik bagi setiap simptom yang pesakit aku alami. Kalau ada yang mengadu nampak benda bukan-bukan, benda pertama yang masuk dalam kepala otak aku adalah halusinasi, gangguan elektrolit atau mungkin keracunan gas karbon monoksida dari sistem pengudaran hotel yang dah lama. Tapi korang tahu tak apa keputusan dia bila aku tengok balik semua data dan rekod dari kes-kes hotel kat Melaka ni? Teori perubatan aku terus jadi buntu sebab takkanlah beratus-ratus orang dari latar belakang berbeza yang tak kenal satu sama lain boleh alami halusinasi yang sama sebiji-sebiji. Masa ni lah aku sedar yang sains ada limitasi dia yang tersendiri bila berdepan dengan sisa sejarah yang berdarah dan hakikatnya ada benda yang mesin hospital takkan mampu nak kesan. Korang pernah dengar pasal third eye atau mata batin yang dalam komuniti medical kita panggil sebagai persepsi extrasensory? Sesetengah orang memang dilahirkan dengan saraf yang lebih sensitif pada frekuensi yang kita tak nampak dengan mata kasar, dan aku pernah jumpa saksi yang nampak dengan sangat jelas visual mangsa perang yang berlumuran darah tengah merangkak dekat lobi hotel. Dia boleh huraikan secara detail rupa kecederaan fizikal mangsa tu yang kalau aku semak balik dengan buku anatomi forensik memang tepat gila babi dengan jenis senjata yang tentera Jepun guna dulu. Jadi, macam mana otak manusia yang tak ada latar belakang medical boleh reka imej kecederaan yang sebegitu tepat?
Kalau benda tu bukan satu bentuk rakaman tenaga yang masih ada kat situ. Apa yang buat aku terduduk bukan cuma cerita dia, tapi ketepatan medikal pada visual yang dia nampak tu memang luar kotak pemikiran manusia. Aku tahu pihak Persatuan Hotel Malaysia atau MH selalu nafikan benda-benda macam ni sebab diorang cakap ini semua cuma kabar angin yang sengaja nak jatuhkan bisnes pelancongan. Secara profesional, aku faham kenapa diorang kena buat macam tu, memandangkan bisnes tetap bisnes dan reputasi itu segalanya bagi industri hotel. Tapi hakikatnya, benda tu memang ada dan tak pernah pergi pun. Malah aku sendiri pernah buat satu tinjauan medikal secara tak rasmi kat kawasan sekitar hotel-hotel ni untuk fahamkan vibe tempat tu. Masa aku tengah berjalan kat koridor yang sunyi tu, tiba-tiba aku rasa satu sesak nafas yang sangat mendadak dan dada aku rasa sempit macam kena ikat dengan tali besi yang tebal. Aku bukan ada asma dan paru-paru aku pun sihat walafiat, tapi aura gelap kat situ seolah-olah tengah menyedot keluar semua tenaga positif dalam badan aku sampai aku rasa sangat kerdil dan lemah. Ini bukan main-main geng, sebab hubungan antara sejarah peperangan kolonial dengan tahap keras sesuatu lokasi ni memang ada teori tenaga spiritual dia yang tersendiri. Tempat yang pernah jadi saksi kepada penderitaan yang melampau akan menyimpan satu parut spiritual yang sangat dalam, dan parut inilah yang menarik entiti-entiti lain untuk menumpang dan terus hidup kat situ. Tanah Melaka ni dah terlalu banyak telan darah dan air mata sejak ratusan tahun dulu, bermula dari zaman Portugis Belanda hinggalah ke kekejaman askar Jepun yang sangat ngeri. Setiap lapisan sejarah tu meninggalkan sisa tenaga yang sangat toksik, dan bila kita bina hotel mewah atas tapak tu, kita sebenarnya cuma letak makeup tebal atas satu luka yang masih lagi bernanah dan tak pernah sembuh. Pesanan aku pada korang semua, tolonglah hormat tempat orang dan jangan sesekali rasa sombong atau nak mencabar benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Kita kena sedar yang kita ni cuma hidup berkongsi alam dengan makhluk yang dah lama ada kat situ sebelum kita lahir lagi, jadi adab tu kena jaga. Kalau korang rasa ada sesuatu yang tak kena masa tengah bercuti, jangan abaikan naluri korang tu dan cepat-cepatlah ikhtiar untuk lindungi diri sendiri. Bila sains dah buntu dan mesin medikal pun tak dapat kesan apa-apa punca penyakit, masa itulah korang akan sedar betapa besarnya rahsia alam gaib ni. Jadi, apa kesimpulan yang kita boleh buat pasal semua fenomena luar kotak pemikiran manusia ni? Melaka memang cantik. Weh, dan siapa saja yang tak suka datang sini sebab nak makan asam pedas, jalan-jalan dekat Jonker Walk atau tengok bangunan merah yang ikonik tu? Tapi, di sebalik semua keindahan yang korang nampak dalam gambar Instagram tu, sejarah Melaka sebenarnya dibina atas lapisan air mata, mata dan tumpahan darah yang kita tak boleh padam macam tu je. Hotel-hotel mewah yang aku ceritakan tadi cuma sebahagian kecil daripada parut sejarah yang masih berdenyut sampai sekarang, dan sebagai seorang doktor, aku belajar yang setiap luka fizikal akan tinggalkan parut. Jadi kenapa kita rasa sejarah yang penuh trauma macam ni takkan tinggalkan kesan pada alam sekeliling kita, sedangkan tenaga negatif tu masih lagi melekat kuat pada dinding-dinding bangunan lama. Masa inilah aku sedar betapa kerdilnya kita ni bila berhadapan dengan memori silam yang tak pernah padam. Korang kena faham yang alam gaib ni memang wujud dan kadang-kadang mereka cuma nak kita ingat apa yang pernah jadi dekat tapak tu supaya sejarah tak dilupakan. Bukanlah niat mereka nak bunuh korang, tapi memori kesakitan yang terlampau kuat tu dah jadi sebahagian daripada DNA Tanah Melaka yang kita pijak hari ni. Bila korang check-in, korang sebenarnya tengah masuk ke dalam satu kapsul masa yang menyimpan ribuan kisah duka yang tak pernah tak pernah habis, dan sumpah aku tak tipu korang tentang betapa beratnya aura kat sana. Setiap kali aku buat
round medical dekat kawasan bangunan lama, aku boleh rasa vibe yang sangat suram. Seolah-olah dinding-dinding tu tengah berbisik pasal penderitaan mangsa perang dulu. Ini bukan halusinasi, tapi ini adalah realiti yang sains moden masih lagi tercari-cari jawapannya. Sampai sekarang, kalau korang ada plan nak bercuti dan check-in mana-mana hotel lama kat Melaka lepas ni, aku nasihatkan korang, buatlah ikhtiar sikit untuk lindungi diri sendiri supaya tak adalah benda tak diingini berlaku. Janganlah sombong sangat sampai tak nak baca doa atau minta izin bila masuk ke tempat orang, sebab hormat itu penting gila bila kita jadi tetamu di rumah mereka. Kita ni cuma tetamu yang menumpang sekejap, tapi mereka tu dah ada kat situ beratus tahun dan dah lalui macam-macam fasa sejarah yang kita tak tahu. Paling penting, kalau korang rasa bilik tu tiba-tiba jadi sejuk gila babi, atau korang rasa macam ada mata yang tengah memerhati dari celah almari, janganlah pergi cari pasal atau cuba nak jadi hero. Diam je dan banyakkan berdoa. Sebab keselamatan nyawa dan kesihatan mental korang tu lagi penting daripada perasaan nak tahu atau nak tunjuk berani depan kawan-kawan. Aku kongsi cerita ni bukan sebab aku nak bagi korang takut nak pergi Melaka, sebab Melaka tetap antara tempat kegemaran aku untuk bercuti dan cari makanan sedap. Tapi aku nak korang lebih peka dengan keadaan sekeliling dan jangan ambil mudah pasal gangguan-gangguan kecil yang korang alami tu. Kadang-kadang apa yang kita labelkan sebagai gangguan tu sebenarnya adalah satu bentuk peringatan supaya kita tak lupa pada sejarah hitam yang pernah berlaku di tanah air kita sendiri. Kita kena hargai keamanan yang kita ada sekarang sebab nenek moyang kita dulu dah bayar harga yang sangat mahal dengan nyawa mereka di atas tanah yang sama korang pijak hari ni. Parut sejarah ni akan kekal tertanam dan tugas kita adalah untuk terus hormat dan faham yang dunia ni bukan milik kita seorang saja. Geng, korang pernah tak alami benda pelik atau ngeri macam ni masa tengah bercuti kat hotel-hotel Melaka? Atau mungkin korang ada nampak kelibat mumia hidup tu sendiri masa tengah naik tangga? Cuba drop komen kat bawah sekarang sebab aku memang nak sangat baca pengalaman korang yang mungkin lagi ekstrim daripada apa yang pesakit aku pernah cerita sebelum ni. Mana tahu cerita korang tu boleh bagi input baru untuk kajian medical paranormal aku nanti dan kita boleh bincang sama-sama pasal fenomena yang luar logik akal ni. Jangan lupa like dan subscribe kalau korang suka aku pancing cerita pasal misteri yang buat bulu roma meremang macam ni. Itu saja untuk kali ni. Jaga diri korang baik-baik dan jangan lupa jaga adab kat mana-mana korang pergi. Kita jumpa lagi dalam perkongsian yang akan datang. Assalamualaikum.